Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan dalil harus perangai manusia atas mereka itu alaihimus salatu wassalam itu, maka iaitu dipandang akan jatuhnya perangai dengan mereka itu para rasul kerana bibirapa faidahnya. Ada kalanya faidah kerana yang demikian itu yakni membesarkan akan pahala mereka itu rasul, atau kerana mengajar bagi umat mereka itu, ataupun memberi ingat jaga-jaga bagi segala manusia daripada dunia kerana hinanya dunia pada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, kita masih lagi menyambung tentang sifat rasul. Orang tanya sifat rasul banyak mana, jangan jawab 4. Segala sifat-sifat yang baik adalah sifat rasul. Cuma 4 ini wajiblah kita belajar, ataupun 3,5 ulama dia kata 3. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Maknanya nabi-nabi ini, mereka ini benar. Nabi-nabi cerdik, nabi-nabi dia menyampaikan segala wahyu. Nabi-nabi pula kepercayaan tidak khianat. 4 sifat ini wajib pada akal, pada diri, batang tubuh para rasul. Pada kita tak wajib pada akal, wajib kita ikut. Sebab tu kita ada kalanya benar, ada kalanya tak benar. Ada kalanya kita dipercayai, kadang-kadang khianat. Kadang-kadang ada buat, kadang-kadang tak ada. Itu lain pada rasul, lain pada nabi. Sebab tu kita berintiqad para rasul, para nabi, mereka ini perfect, sempurna. Dah dia manusia kan? Betul dah kita manusia tak? Manusia ni, para rasul, para nabi, dia manusia saja. Atas kursi ko, atas rupa jasad situ kursi. Dari segi roh lain. Jasad sama macam kita je, mata 2, lubang hidung ada, telinga ada, rambut ada, kaki, makan, minum. Tapi mereka ini istimewa, iaitu pilihan Allah. Tuhan pilih. Tuhan pilih, hak Tuhan pilih, sebab tu istimewa. Wakil rakyat hak kita pilih. Batul bong. Pasal kita pak bong juga. Faham tak? Sebab tu kadang-kadang molek hak kita pilih, juruh kadang-kadang tak molek. Pasal kita gitu juga. Kadang molek, kadang tak molek. Tuhan tak ada, dia molek semua, maka yang dia pilih molek semua. Maka sebelum ni kita dengar dah haruh pada batang tubuh para rasul ni a'radul basyariyah, iaitu perangai manusia. Mana perangai tabai manusia? Makan, minum, berkahwin, apa benda ni, bertanam, berkebun, memelihara binatang, cari harta, tidur, berak, kecing, manusia tu. Cuma wajib kita beriktikad perangai manusia, tapi tak ada perangai hak cedera ataupun tidak beradab ataupun kurang martabat. Para nabi, para rasul. Nabi tak ada makan haram, kita ada. Nabi tak ada minum benda yang haram. Nabi tak ada berobat dengan yang haram. Nabi tak ada dengan sebab meniaga siapa tak ingat semayang. Nabi tak ada dengan sebab nikah siapa jadi ikut ke bini. Nabi tak ada dengan sebab cari makan ke anak-anak pada kena surah bala. Jadi kita cubalah supaya dapat mengikuti apa yang telah dicontohkan kepada kita oleh para nabi. Dalil sahabat tengok. Sahabat tengok nabi. Sahabat tengok nabi berniaga, sahabat duk kelih tengok.
Orang yang dang dengan Nabi ni dia panggil sahabat. Orang yang tak dang dengan Nabi dia panggil tabi'in. Dia tak dang Nabi, dia dang dengan sahabat. Di lahir tu dia dang dengan Abu Hurairah. Dah Nabi wafat dah. Orang tu dipanggil tabi'in. Tabi'in dah kelih. Yang kelih yang tengok sahabat lah. Sahabat Nabi. Jadi sahabat duk cerita lah, Nabi makan begini, minum begini, kalau buang air begini, kalau menega begini, semua dia cerita belaka. Cuma hadis-hadis kalau cerita bab Nabi ni, kelakuan dia biasanya disebut dalam kitab sirah, dia panggil. Sirah maknanya perjalanan Nabi. Daripada Nabi kecil sampai besar dipanggil sirah. Kalau kita tengok riwayat hidup. Jadi daripada segala hadis, semua kitab-kitab sirah tu telah diperiksa oleh ulama. Tak ada pun Nabi ni dia buat perangai manusia, tapi yang cedera ada. Cedera mana? Cedera parah masuk hospital, bukan gitu. Cedera ni maknanya jadi perangai tu tak apa comel. Umpamanya kita menega tapi kadang-kadang apa garik dah utuk pergi kejar. Nabi tak ada. Jadi faedah Nabi ni, dia melakukan amalan-amalan seperti mana yang kita lakukan kerana Allah nak beri pahala ke dia. Padahal Nabi tak hijau tak apa. Malaikat mari atas cek. Mari atas piti. Nak banyak ni Muhammad? Aku nak 4,000 esok. Beres, babau 4,000. Tuhan boleh buat gitu. Nabi kan? Boleh buat? Tuhan boleh buat. Boleh tapi Tuhan buat gitu. Tak. Kerana nak memberi pahala. Bela kambing. Jadi tukang besi. Siapa dia Nabi tukang besi? Ingat tak? Haji Mang. Nabi Daud. Nabi Daud. Anda Haji Mang. Nabi Daud tukang besi. Tapi tukang besi dia tak siapa dak semayang bang. Kita sama kuat kata besi dengan orang balho. Allah Akbar, letang. Tu bukan tukang besi, bodoh besi ni. Faham tak? Mana kalau mu tak pergi lagi semjik, berhenti dulu pasal bising. Hak benda mu buat ni bising. Berhenti dulu kejap, jawab bang tu. Macam mana? Maknanya tu, mu Nabi Daud dah hijrah, mu nak makan dia kuat hari. Mu nak mahnya ni boleh. Tapi Tuhan nak beri pahala. Jadi Tuhan beri kerja bersusah macam orang lain juga. Pernahlah datang Jibril alaihi salam mengatakan, wahai Muhammad, aku tengok mu ni susah, maka mu nak tak bukit ni, bukit Tihamah ni aku jadikan mah. Lepas tu mu jual kaya. Masa susah nak Rasulullah. Tak. Di rumah sofa tak ada sofa. Sofa away tu jauh lah dengan kita. Tika tak ada tika. Tika tu pemberian seorang sahabat. Tika hadiah pasal tengok duduk atas pasir. Hadiah tika. Lepas tu cermin wak sikat rambut tak ada frame, pecah. Bukan bucuk-bucuk pecah tu sandar di dinding. Nabi wak sikat rambut, wak sikat janggut, wak tengok muka. Faham? Padahal Nabi pasal tengok susah sangat, Jibril kata bukit ni aku tukar jadi mah. Lepas tu mau jual sikit-sikit, sekali sehari tak habis. Mah. Nabi kata tak apa lah. Biarlah Nabi Daud seorang menjadi Nabi yang kaya raya. Tak? Aku nak menjadi abdun wa nabiyun. Nabi tapi hamba. Tak macam raja. Nabi Daud raja lagi Nabi. Nabi raja. Tambuh. Kalau kita orang nak ui batu bepang mah. Nak batu bepang bukan bukit. Batu bepang ni aku jadi mah ui kemu.
Aku nak ui batu wepan ni syuting pun nampak tak? Nampak ah. Aku ui jadi mah diberi kata aku ui kemung. Pasal 2 kilo syuting ni. Nak aku nak ui kemung. Kita jawab gua ni. Ada kita jawab. Tak payah ha. Kita cari sendiri lah. Oh banyak manis. Nah. Ha. Memang kita akan jawab 3 utik ni. 3. Faham tak? Tok Imam. Faham tak? Tok Bilal nak 4. Nah, itulah kita waktunya. Itulah hebatnya para nabi, para rasul. Orang Tuhan pilih memang hebat. Nah. Ha. Jadi dia susah macam orang lain juga. Demam lah, sakit gigi lah, cedera lah, luka lah, patah lah. Nak padahal nak pelera betul boleh. Dan yang kata Tuhan pelera daripada dosa, dakwah maksiat. Nak dakwah maksiat. Bukan pelera orang tembok dak kena, tembok dak lu, tetok dak lu, tu ada tu. Tu hang likiu. Nabi tembok lu. Nyeplekong orang di Taif ni pecah kepala Nabi. Nabi ajak masuk Islam, ni sorok pula, balik gila. Nak, ni kata Nabi gila. Nabi tak balik gak, dia pelakon batu. Suruh budak-budak pelakon batu, pecah kepala. Nah. Tak ada ilmu kebal. Neleh darah sampai keting. Kerana Tuhan nak naik martabat. Sebab asyadul bala al-anbiya, yang paling banyak susah Tuhan buat dalam manusia ni jenis nabi-nabi. Bapa Tuhan buat susah nabi kan kekasih dia. Allah ni gini, dalam dunia kalau dia kasih dia buat susah. Kalau dia benci dia buat senang. Nah, Tuhan kata ada jawatan, tak ada jawatan dah kaya. Kalau Tuhan ada beri, tung pula dah ni. Atau kerana mengajar bagi umat mereka itu ada gak perbuatan Nabi mengajar umat. Dia nak ajar cara-cara buat. Ada kali Nabi ajar dengan kalam. Nabi kata, la takul kaza, if'alu kaza. Jangan buat gini, jangan kata gini, buat macam ni. Ada Nabi ajar umat dengan mulut. Ada yang Nabi ajar dengan perbuatan. Nabi tunjuk. Nabi tak kata, Nabi tunjuk. Sahabat tengok, oh gini. Macam cara semayang Nabi tunjuk banyak kan Nabi tunjuk. Hak jenis maknanya perkataan Nabi baca. Nabi baca, sahabat dengar, oh baca gini. Jadi dua-dua ni semua tu nak mengajar umat. Kita tiru jadi molek. Sebab kita hidup kita ni daripada kecil sampai ke mati kena tiru. Tiru siapa? Tiru Rasulullah. Tiru semua sekali. Tak gerak kita sekadar yang mampu. Tiru perbuatan Rasulullah. Tak? Dia gitu. Dia tak mampu buat kasih. Nak buat tapi tak buat lagi, tak apa. Tak? Dia tengok satu sunnah Nabi. Umpamanya orang pakai jubah, orang pakai serban. Dia tak pakai serban tapi dia kasih. Dia tahu ini sunnah Nabi. Aku tak siapa suruh lagi. Aku tak ada rezeki lagi nak pakai serban. Bila-bila aku pakai aku nak. Lain ni tak pakai lagi tapi sudu aku lain ni. Ada benda tentu atas ni. Faham tak? Atas kepala. Panjang umur, murah rezeki, aku boleh pakai lagi ni sunnah Nabi. Tak apa dah. Tak boleh pahala besar dah. Kasih kepada sunnah walaupun tak amal sunnah. Boleh tahan lagi. Yang balik awal benci pada sunnah. Tengok orang pakai serban, pakai jubah, ni Al-Qaeda. Ada torpedo dalam serban dia. Nampak? Tu orang ni orang benci sunnah. Orang benci sunnah tak dapat syafaat Nabi. Kalau hina, kalau siapa darjat mempermain, hak tu sama dengan MIC, MCA. Finnari khalidina fiha. Duduk dalam api neraka kekal selama-lama. Orang kata pakai serban, sunnah Nabi. Dia jawab insya-Allah tak akan. Dalam hati aku dua aku nak pakai. Nak tapi kek tak apa dalam hati. Tu dak dosa.
Tapi yang kata pakai serban sunnah Nabi, sunnah Nabi apa uduh sepang itu Nabi pun Allah. Nak ikut belaka tu, uduh-uduh gitu, jadi kapih halu. Jangan main-main, kena takut lah. Tapi puak-puak tak beriman ni, bila kita kata dosa, dia jawab. Dia kata, mu tengok dosa. Dia mu pandang kata dosa. Buat hari kok sekali dosa aku nak tengok, boleh 2 kali. Aduh. Nah, dari itu tang ngecok atas kok. Orang kata tak boleh jadi kapir. Kapir-kapir lah. Dia kok. Pasal apa? Pasal dia tak ada iman. Orang yang jenis ada iman, takut kok boleh dengar gitu. Mak lempik. Ada kok iman, dia tengok tak berani kok nak lawan. Nak minta maaf dah gitu. Padahal mak lempik tapi dah iman ada lagi. Jenis hak tak beriman. Nak kapir ke kapir ya, belum dia apa. Nampak? Orang kata ni nyaknya kalau buat gini tak baik ni, susah lagi kena azab lah kubur. Kubur aku. Kuburmu suku. Wih laju sutir tamu ke lapuk. Tapi tubuh besar pada kita pula. Kalau nyek kita cekek kok. Nah, ni manusia jahat. Ada pula jawab gitu. Senyap dah senyap dah. Tak betul dia kata senyap. Lawan dia gitu. Atau memberi ingat jaga-jaga bagi segala manusia daripada dunia kerana hina dunia. Dunia ni memang hina lah. Hingga Nabi kata ad-dunya jifatun wa qaziratun wa tullabuha kilabun. Dunia ini adalah najis ataupun tong sapoh ataupun benda kotor atau benda yang dilewati atau benda hina atau benda yang tak pakai rawat atau benda tipu atau benda palsu. Banyak makna dunia. Orang tanya dunia makna dia dunia. Dunia ni kita jawab maknanya najis atau kotor atau sapoh atau benda yang dilewati ataupun maknanya apa benda ni tipuan atau makna palsu. Betul belaka. Jadi banyak dalam hadis Nabi buat satu-satu benda tunjuk contoh. Kalau kita tengok, kita tafakur, nak mengkabarkan kepada kita dunia ni palsu, dunia ni kotor. Batu Nabi kata dunia ini jifah maknanya bangkai, qadirah dan pula kotor, bangkai busuk. Wa tullabuha kilabun, dan yang suka kepada bangkai yang busuk itu adalah anjing-anjing. Jadi yang kejar dunia sampai lala daripada akhirat, maka tiada syak lagi mereka adalah anjing. Tak kira siapa-siapa pun, mu rakyat bawahan, mu orang atasan, bila kejar dunia lupa akhirat, garanti anjing. Siapa kata? Ni watullabuha kilabun. Tapi jangan salah faham, jangan kata siapa yang cari dunia anjing, jangan. Maksud dunia yang dicela, dunia yang menghalang daripada akhirat, dunia yang melupakan kita daripada agama. Itu barulah dunia anjing. Kalau orang cari dunia tapi tak lupa semayang, tak lupa surah masjid, tak lupa Allah, carilah 40 juta sebulan pun tak apa. Cari harta sama ada miskin atau kaya, bila lupa kepada Allah dengan sebab dunia, mereka adalah anjing. Kaya sama-sama dah dengan sebab cari harta, lupa Allah sampai ada semayang. Miskin ada kau. Kerja kuli batok je. Tak semayang tu. Kerja bukan kuli saja, kuli batok. Paharak lah tu. Kalau orang ngaji ilmu nahu, dia panggil kalam taukid kat tu. Ising taukid, batok-batok tu ising taukid, nak mengkuatkan lagi kulinya dia ni sampai waktu ambil batok belakang. Nampak? Bukan kita nak hina bukan kerana dia kuli, hina kerana dia tak semayang.
Pakai orang dekat buruk dah semayang. Miskin rumah dangar je. Depan comel sikit kat tangga cat biru putih. Dapur dah utuh dah, pakai senggang dah, batang petik dapur. Apa tak? Nah. Dak semayang. Tak ada motor pun. Motor ke laut dia ada, pebble. 13 kaki, injing 15 kuda. Rican dak. Loh endek. Baju dak akal dah nak semayang kat mana? Ha, duduk atas kandang. Orang lain garik gini, Allahu Akbar, dia gini. Dah semayang sampai ke Isa. Nak kata jamak, dekat sangat. Nak alik batu tu air 16 Nak. Ha. Hina tu. Miskin rumah, buruk lepuk. Nak. Ha, dunia kat tu. Dunia tu jangan kata dunia ni orang kaya. Jangan hina. Bak apa mu hina ngak bucik dia. Pasal dia kaya, salah. Dia yang kata dalam hati yang marah ke orang kaya, marah orang kaya yang dahulu zaman dulu, orang kaya sombong. Ha, waktu Nabi marah. Kalau kaya tak sombong, tak marah. Boleh takat syurga pula. Dalil Abdul Rahman bin Auf, betul tak? Jutawan di kalangan 10 orang sahabat hak garanti masuk syurga boleh takat free. Abdul Rahman bin Auf. Jadi jutawan. Dia orang ni masuk syurga. Pasal tak menghalang daripada akhirat. Baru-baru ni kita berhenti semayang Johor, jamak Johor dengan Asar. Berhenti semayang Asar di Gua Musang. Kereta Porsche main berhenti semayang, warna hitam. Model tu tak mahal mana, dalam kat 2 juta je. Model ni kereta Porsche mari berhenti depan masjid. Double turbo enjin. Faham tak? Tayar je suti boleh beli kereta kacil sekehang 2 T. Faham tak? Boleh lihat ada waktu ambil baju kok, ambil uduk mayang, boleh lihat ada semayang. Boleh lihat ada Porsche bau. Ni orang dekat buruk dak semayang. Pelik belakang bola raga tu cabut. Ni banding lah. Fikir kau tak? Tak. Ke mana? Mu baru kerja kuli batok dak semayang dah. Kawan tu kalau pakai Porsche takkan duduk rumah PPRT. Dah kalau kereta Porsche kurang-kurang rumah 3 tekak. Kurang-kurang ada 4 buah. Pendapatan kurang-kurang dalam 40,000 sebulan. Tidak dah gak. Kalau 20,000 dah gak nak pakai Porsche, nak pakai Ferrari. Kena masuk bulan-bulan kurang-kurang 40,000 ringgit. Tak dalam kocek saja dah. Main sebih 16,000, 13,000. Dah kalau pakai Porsche gitu, rumah bapak-bapak rumah syarikat 3-4 company. Kalau takat syarikat jual udang pangai, dah gerak pakai Porsche. Makna kaya lah tu. Apa sayang? Sebab tu buat tunjuk dah Nabi Daud alaihi salam meretah dunia. Bukan kata rakyat manusia bawah dia, jin masuk bawah dia kau. Jin yang habis masuk bawah dia kau. Askar jin ada. Angin ikut dia. Binatang pun tunduk. Mana hebat lagi tu. Semayang, taat perintah, bini tutup aurat. Buat perbandingan. Jadi nak khabar dunia ni juga anjing. Kalau kita lala daripada akhirat. Mana cari ke dunia. Walaupun ada orang ni kelas cari dunia 800 hari boleh. Orang ni boleh 80 hari. Orang ni boleh 800 hari. Ada orang dapat 8,000 ringgit satu hari. 8,000 sehari. Nampak? Kalau manager Petronas baru 28,000 sebulan. Tapi ada orang dapat gaji dia pendapatan 280,000 sebulan. Ada seorang itu dia dapat pendapatan dia 1 juta sehari. Tu. Dah tak kira dah tu hal masing-masing. Qadar masing-masing. Agama tak boleh tinggal. Cari dunia, cari piti, tinggal ke agama, tinggal semayang bang. Ni kau kabodah anjing.
Nak. Dia orang mulia-mulia oh. Jangan kata gitu. Nah, Said tu, Said anjing. Ada kira lah. Uang anjing. Nah, pasal tak semayang. Pasal cari makan, tak kenal surah bala, dari tak mau sujud pada Allah. Tak mau taat perintah Allah, tak ada kira siapa-siapa. Nah, menteri anjing. Nah, dia gitu lah. Automatik kita dah kata, Nabi kata watullabuha, yang sangat-sangat mencarinya. Mana sih sangat mencari ni? Nabi tak kata watalibuha. Talibuha orang yang cari dunia, kita semua cari belaka. Tapi tullabuha fu'alun, yang sangat-sangat cari, kata ulama yang tafsir lughah, cari ke dia semata-mata tak ingat ke akhirat. Adalah kilabun anjing. Nah, dunia juga Nabi buat dalam banyak hadis, dalam sirah, dalam perbuatan, nak ajar kita dunia adalah penipu. Nak tipu kot mana dunia? Tipu macam masa dia tipu. Penipu ni, nak kata darjat penipu, dia tak boleh kalau orang mari kat kita, dia pun tipu kita sekali, kita tak boleh panggil penipu. Nak, kita boleh kata orang tu tipu aku sekali. Penipu ni dia kena sama-sama kerja dia menipu dan ditukar sama taktik dia, baru panggil penipu. Maka dunia ni tak benar lagi, dia benar jujur, nak tipu sama kita. Semua kena gitu sama dah. Nak dah kita cari mula-mula dapat jawatan kerja ngajar jadi cikgu. Taruh 60 sebulan. Bila pecing, nak boleh buat umur 80,000. Lama mana cikgu taruh piti. Dari mula-mula ni ngajar ni. Nak 80,000 buat umur. Lama mana ripun cikgu? 25 tahun ngajar. Dia kalau tak tipu ni begini, kalau kita buat umur 25 tahun kita ripung, boleh naik umur, maka kita boleh duduk kurang-kurang 25 tahun juga. Baru tak tipu. Ni kita cari lelah 25 tahun, duduk tak down 25 hari bahan tanah. Dah. Tu tipu. Harta kita sayang sangat lah, sayang sangat ni buku bank susuk semua, takut anak tengok ni. Tak tahu kata orang lain apa dengan anak tak boleh nampak. Padahal kalau anak nampak dah boleh ambil ke. Takut anak tahu ada BT, anak suruh beli PlayStation apa, takut juga. Susu tebal gitu buku bank. Jenis cocok, tak jenis lepo macam-macam pasang. Duk berasa ke hak kita bertambung-tambung dalam tabung haji 19,000, Maybank 4,000, ASN, ASB 38,000. Afin Bank ada 6,000 dah banyak. Bank Nasional ada pula 100,000, banyaknya. Berak kita mati tukar nama lain. Tipu tu. Tak? Dah kalau tak tipu bola kain kapang Kata ke tukang mandi, tasar kapang ni tak jumpa lagi buku bank si mati. Tukang mandi kata buat apa pula? Dah nak selit lah kain kapang dia. Dah lawak dia takut nak gero lah kubur, nak cocok. Faham tak? Bukan hak dia. Kau orang lain pula. Tak, tu tipu. Kita belakan anak kita susah-susah mak beranak ke dia, ayah pula tunggu kat dewan beranak. Beranak pula susah pula cari susu, pamper saja sampai kering piti. Bayar beli. Sekolah pula bayar tu, bayar ni. Allah Rabbi, kalau gitu berak mak ayah mati, tak boleh ngaji pun mayat mak ayah. Tipu tu. Padang lelah. Tak padang lelah. Tengah malam ni tengok nyamuk atik kaki anak mak, tebah nyamuk. Kenyek acuy. Kenyek. Obat nyamuk tak ada, tubik pula ayah. Dia obat nyamuk. Pukul 12 malam start motor. Apa nak nelah kaki-kaki. Apa beluk? Tak? Bayang.
Tembak tu. Lalu balik laju kona dekat nak pelanggar kerja kaki. Faham tak? Ki obat yang mak nak pasang takut ketik anak. Kita bahan tanah pun dalam kubur. Tarang tak mari kubur kita anak. Tahu tak? Tahu tak? Dah. Pandai sangat betul. Tengok dah. Dia tengok esok kubur. Mana duduk kubur mak dia yang berdoa, Allah ya Tuhanku, cucurilah rahmat kepada ibuku ini. Nah, lapangkanlah tempat tinggalnya bersemadi. Tempatkanlah dengan arwah berserta arwah-arwah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dia tengok tak kubur. Kubur belah serai esok. Berapa ekor ada? Tak ada. Yilek orang gepek. Tak ada benda. Lalu saja kok kubur mak, kok kubur ayah. Pergi di mana tu? Balik rumah bini. Faham? 4 kali seminggu. Kubur mak, raya tahun depan baru pergi pula. Dak pergi kubur mak mung. Ayah kata. Gidah baru ni kan raya. Gidah tak apa lah. Tahun depan pula. Tahun sekali baru pergi. Dah kena naik, dak berubah dah apa kalau naik kubur orang lain pula 2-3 lagi, dak jumpa jari tu. Kalau nampak pelik, hari tu kosong, ada pokok lek ni. Ni tengok ada 3 pula kubur lek ni. Boleh ada ngaji kubur mak orang lain. Faham? Tu kata. Tu penipuan. Patut dah kita blur dia kecek park besar, dak balik rumah. Nak pagi sekali nak pergi jabat singgah 5 minit. Beri salam baca doa, balik jabat singgah pula 5 minit. Kurang-kurang. Nak pasal kita lelah nak cari makan ke dia itu tak. Nak tak layan terus. Jadi carilah dunia, jangan sampai lalai daripada akhirat. Nak jadi jutawan, jadi VIP, jadi banyak orang, bilioner, kau pandai. Jangan cara yang haram, jangan tipu orang, jangan lalai daripada akhirat. Tak ada salah. Tuhan tak masukkan seseorang ke dalam kubur, ke dalam neraka kerana banyak piti. Tuhan tak masukkan seseorang ke dalam neraka kerana banyak kereta. Tuhan tak lepas seorang itu dalam azab api neraka kerana banyak mah. Tuhan tak lepas dalam neraka kerana banyak tanah. Tuhan tak humban dalam neraka kerana rumah orang tu bapak-bapak. Tapi orang tu dihumban dalam neraka kerana banyak dosa. Tu sajalah. Raja ke tak raja tak ada kira. Raja banyak dosa, goreng pisang. Di akhirat tak ada kira siapa. Atas dunia dia ada kira. Dia ada kira rice warna kulit. Maknanya kalau raja takkan boleh nak samang. Tak soal raja bini kita tak samang. Tok Bila jadi terapik. Tunggu biar kat lampu merah dah vung lalu. Kereta maybe langgar lampu merah. Tok Bila apa kerja? Berhenti. Cik waktu bik surat nak samang. Tengok bini samang. Doa tak? Ada. Tu dunia. Akhirat ada kira apa-apa. Tak ada kira. Menteri tak ada menteri ke? Siapa-siapa tak ada kira. Tuan puteri ke, raja ke, apa tak ada kira. Presiden, Queen Victoria. Dosa banyak masuk dalam api neraka. Kafir masuk dulu. Tidak payah cek dah tu. Tengok MCA. Okey, bagi. Ni MIC. Bagi. Ni Melayu tolak hudud. Bagi. Tak ada apa-apa. Ketahui olehmu akan bahawanya masuk pada kata kita Muhammad Rasulullah itu 4. Yang pertamanya percaya dengan sekalian anbiya. Wallahu a'lam, terbeti kat tu. Kitab penawar bagi hati. Muka surat 60. Pak sikit. Muka 8. Kat mana atas sekali. Dan zina keduanya berjalan kepada tempat yang haram, berjalan kepadanya kepada tempat
Zina mata melihat yang haram, zina tangan tapor kan, tak ada sabak yang harus pada syarak, mencuri dan sebagainya, pegang orang puan. Nah, lepas tu zina kaki, iaitu berjalan ke tempat yang haram. Apa makna zina sini? Bukan zina maknanya jimak, zina maknanya maksiat kaki. Zina tangan maknanya maksiat tangan. Maksiat tu bahasa Arab, Melayu panggil derhaka. Nah, jadi kita kena belajar benda apa yang diharamkan dalam Islam. Bila kita belajar, maka benda tu kita tahu ini diharamkan oleh Islam, maka kita tak lagi. Lepas tu kena belajar, kena dengar. Nak pokok pakarnya, marilah belajar agama. Biar tak bawa kitab pun, belajar agama, dengar. Nak tak faham malam ni, malam esok hijau kita tak kena rugi apa-apa pun. Bak kita tahu, oh benda ni haram, tak lagi. Dengar dah ustaz kabar lah tu haram, tak lagi. Baru juruh. Kalau tidak, jahil. Kalau kita jahil, kaba belaka. Patut orang yang jahil seperti orang yang berjalan di malam yang gelap dengan ditutup matanya dengan kain yang berwarna hitam. Ambil kain hitam, barut mata, lepas tu lepas pukul 12 malam. Nak dalam gelap, suruh berlari atas kubur. Kalau dok nang 12 jahit, nampak menyambang atas batu nesang. Berlari tu. Dah gitulah orang jahil. Ni orang jahil sekeliling kita yang tak hadir kuliah agama, tak belajar agama gitu Jahit belaka dah kepala langgar. Pecah kod akidah, pecah kod syariat, belarah kod bagian ni tauhid. Tak. Pasal dia tak ada ilmu. Memang rosaknya. Tak percaya kita perelam injing berkutu kita malam ni. Cabut sekates-sekates, pisting suku, ring pisting suku, tangan pisting suku, belok suku, nak gasket belok, cabut sekates-sekates, suruh tok kita pasang. Awak contoh muda. Tok kata kita tak pandai. Tak pandai pun pasang Cucu nak tengok. Buat gana-gana tok kita pun wiskul bas panah tak apa perang astak anjing. Kalau tak mutus saku atas tak dengan kita naik atas tak. Memang acul pun anjing. Pasal tak ada ilmu bak nak pasang enjing motor. Tu baru enjing motor dah kalau mana kompleks, mana lebih rumit dengan kehidupan kita dalam dunia. Nah, jadi kalau tak ada ilmu memang hacul pun dah. Tapi tak nampak, tak berasa. Nah, siapa masanya tahulah. Bila tahu? Bila datang malaikat nak ambil nyawa. Kerana pada masa itu disebut dalam hadis, ditunjukkan tempat tinggal kita, susah ataupun senang. Bertepik menolong orang tu nak mati. Tak boh ke mati. Dah kita ajak mari surau insya-Allah hama. Insya-Allah dah lapar insya-Allah. Ni mana ni surau masjid Pulau Seram ni ada orang ngajar tajwid betul Fatihah ni, pakat-pakat jadi sah semayang belaka molek kak. Insya-Allah nak sibuk. Ada meeting, dinner. Nak 18 tahun insya-Allah je. Ni yang khabar masjid Dungung Blok ni ada buat ni akidah ni, betul akidah pun lagi dengar sejam je. Insya-Allah. Dak mari dak sekali-kali insya-Allah je. Nak bila nak mari tu sepu mari tu. Muka dak kena kitab, muka dak kena surah bala, dak tahu kuliah, dak tahu mengajar, sepu mari tu. Tak cari tunggu sepu lagi ramai, mari Ahmad ni sepu. Bapak penipu. Apa mari? Dia kata kalau kita mari malam ni 10 Syakban saja, malaikat akan kata kita mari setahun. Malaikat ingat kita mari sama. Jadi malaikat pun tulis mari sama. Apa malaikat bodoh macam kamu? Ni kita kata. Makna tu panggil nak menipu. Bid'ah dalalah, mari tuju pada malam tertentu saja masjid surau. Bid'ah dalalah, Melayu sesak dia panggil gini. Jangan marah dia kena keras sikit. Dia ada tepak, dia kena lembut. Dia ada tepak, dia kena keras. Betul tak?
Kalau kita nak kemas keru pelik, jangan keras ngap coh pelik. Bahasa ngap tu jadi pasal dia plastik. Kalau kita nak kemas koi, tak kita kena katok kangkau. Kalau buat balik awal. Faham tak? Memang tak kemas. Dia kena pakai katok terus, panah katok. Faham ni gitu kau. Jangan pergi tempat yang haram. Kadang-kadang tempat tu tidak haram menjadi haram. Sebab dalam masa yang sama lalai daripada kewajipan. Ada tak? Tempat tu tak haram. Pergi keloh air terjun, duduk menengur kat air terjun, salah? Tak salah, tapi meninggalkan kewajipan agama. Tu baru jadi salah. Sebab tu tak ada kira siapa pun, profesi apa pun, alaikum bi majalisil ulama. Kena pergi sama majlis ilmu, majlis ulama. Mu raja, mu menteri, mu apa tak ada kira. Wajib mari, tak mari balik awal. Kerja masing-masing supaya kita dapat ilmu. Dengan ilmu ni bukan jadi senang tukang ngajar, senang tukang dengar. Bukan kita mari ngajar kutik depan pintu tu 10 ya seorang. Tak? Nak mari 10 ya, ramanya ni berapa orang? 600 orang. Parok dah 6,000 lah ni bang. Tak kena takat pun. Kan ada kutik takat ni ngajar. Kalau ada kutik takat so pergi hak free tu. Nak senang ke kita? Tak tahu jadi tahu, semayang tak juruh jadi juruh. Dulu banyak dosa, dia ni jadi nak taubat. Dulu perangai uduh jadi nak beki perangai. Tu saja. Hidup sama ya, nikah tetap nikah, beranak tetap beranak. Cuma ada ilmu lain tadi dah. Kul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama? Cuba kata orang yang ada ilmu agama dengan tak ada ilmu. Tak sama. Perasaan kita lain dah. Kita mari gini 3 kali mari orang dengar ramai-ramai. Kita ada rasa-rasa seronok, rasa sedap dan sebagainya. Ini semua daripada doa para malaikat. Yang disebut dalam hadis, mereka berdoa bagi orang yang berkumpul dalam majlis ilmu dengan rahmat daripada Allah. Dan bermula mulut itu berzina ia dan zinanya mengkucup akan yang tiada halal dikucup. Mulut tiup orang puang. Tak nikah lagi boleh tiup dah ni. Ni zaman dia. Zaman dulu 80-an. Ada dah orang puang, awet juga. Tapi tak pakai teruk gini. Sama ramai je tapi tak teruk gini. Ni teruk berdoa lalu. Ngepui molek-molek ada pui ni. Ni nampak belakangnya bukan kata putih kelaring. Tak. Orang putih tak pakai seluar apa nampak lurah gitu. Tapi kalau orang putih pakai pun padang dah pasal punggung dia sama pink. Kita macam genyo kameng. Awet punggung. Tayak hitam peletung. Tak kejenis terus. Jatah pun luar pendek. Dah nampak apa? Luar pendek naik motor kadang-kadang. Tak ada hasikan. Bukan dalam dusunnya dia gendong ke. Ngeberuk boleh tahan kira tak ada orang. Tengah jalan raya kat Pilang berti keluar pendek. Bodoh. Apa jadi bodoh itu? Kalau budak-budak boleh tahan. Orang Bromo. Ni oleh anak dia olahraga. Ayah luar pendek turun kereta ni. Satria je. Luar pendek bahasa tu. Kalau berabuh boleh tahan kira. Dekat 1 juta suti turun luar pendek. Padang dah berabuh wah. Ni kacik luar pendek. Dia tengok orang putih luar pendek. Orang putih macam mana? Keting putih lepu. Keting mu tukar dengan esok. Faham? Asal makan luar pendek gitu. Nak kata lawa, tak lawa, lepas tu boleh dosa pula. Jadi janganlah siapa gitu semua learning. Ikut tak boleh tiup orang puang. Nak tiup bunga. Tak salah. Tu tak tahan tak? Tak tahan nikah. Tak nikah. Nikah boleh. Tiup gambar. Tiup gambar tak haram lah. Tapi bodoh. Tak. Dia tengok majalah. Oh lawa fasya sandar. Tiup.
Haram dosa besar tak lah, tapi bodoh panggil. Faham tak? Nikah boleh buat, bayang nikah tak tiung pula. Pelik tengok. Nak? Tuhan tahu dah kita ni orang lelaki suka ke puang. Siapa sini tak minat, tak rasa benda tengok ke puang? Cik bangun tengok. Sahih maktung orang tu. Faham tak? Masuklah mesin kepu. Mana semua orang boleh tengok orang puang dia rasa suka. Orang puang tengok orang lelaki dia rasa suka. Sebab tu Tuhan pun suruh nikah. Nabi pun suruh kahwin. Faliyatazawwaj. Kahwin lah. Kahwin. Bila kahwin lebih pada tinyu. Tak kan kata tinyu aja. Boleh buat belaka. Ayam pusing. Tak boleh buat belaka. Nak buat mozaik atas tekak boleh. Tak ada masalah. Jadi itu agama ni dia bukan nak larang sangat. Dah mu nak seronok dengan orang puang. Akak nikah kan. Masuk minat makcik saya ni kasih dengan dia ni dah ustaz kata tak boleh, tak baik, haram, jadi kita nak kahwin, nak elok daripada banyak dosa. Jadi kita nak buat rumah tangga lah. Jadi berapa mas kahwin? Molek lah mak dia kata tak mahal-mahal dah. 200 riyal sudah wang. Murah lah rezeki kat gigi. Mudah-mudahan duduk baik-baik. Anak makcik pun tengok berat nanang dah. Dia pada beruk naiknya ya anak makcik. Faham tak? Dah nak selamatkan anak dia. Ni anak kita liar dah. Patut ada orang mari minta tambah wi pula. Biar ini kau liar kat gigi kan. Masuk belong dalam perut balik awal kita. Bila dia nikah ada apa-apa? Nafsu sama. Dan bermula hati itu berkehendak ia dengan mencita-cita ia dan membenar akan yang demikian itu oleh farat dengan bahawa mengerjakan ia farat akan zina itu atau mendustakan ia hati akan dia akan cita-cita. Mula-mula mata melihat, kemudian hati mencita. Hati pula mengarahkan kepada esko-esko tangan, kaki dan sebagainya supaya melunaskan kehendak hati, iaitu zina. Sebab tu Islam mewajibkan perempuan menutup aurat. Laki-laki menutup aurat kerana maruah. Satu kewajipan memelihara maruah. Orang perempuan menutup aurat kerana menjaga kebaikan orang-orang lelaki. Sebab bila dia buka aurat jadi rosak masyarakat. Jadi bila kita tengok, hati akan bercita-cita. Hati kata, oh power awak ni. Ejah kali nombor telefon. Boleh nombor telefon, kau ada ejah, kau kendo. Akhirnya matlamat syaitan zina. Ejah nombor telefon tak dosa lagi. Cakap mesej tak dosa lagi. Dia nak target anu zina. Dan zina bergoncang aras. Dari wak dia lah. Rosak keturunan, mak bapa habis, malu habis, sutih kapung. Kata budak pula serai yang budak puan ni. 3 semalaman ni kawut dia orang. Nama pula serai, uduh. Zina dengan main. Matlamat sama je. Kahwin Haji Mang, kahwin nak jima. Ke kahwin saja nak tengok lubang hidung ni. Tak tidur. Faham tak? Mesti nak jima tak? Betul tak Haji Mang? Betul. Dah kalau dunia budak-budak lelaki duk kecek awet dalam rak tu, dalam gelap, biar patah inak dia. Dia nak jamah kepala lutut buat gitu. Ceh. Alik ah. Dia nak setubuh tak tak? Cuma jalan haram. Hak nu jalan halal. Pilih ah. Jalan halal nikah. Jalan haram zina. Benda sama Cuma beza hak nu senang, selesa. Tak bimbang dah kalau orang mari. Dah laki bini duduk di rumah, hak ni payah Dak puan anda di Batu Nesang. Atas kubur terus zina. Hak dalam rak lapik kertas kotak, kertas sak kapur, hak ketik kengga. Hak dak nak zina bahan ni semua api. Kok notong. Faham tak? Ni nak mana? Jalan susah, jalan senang. Jalan molek, jalan yang dibenar syarak. Nikah. Dan nikah ada apa? 4 kali sebetul boleh. Puah dalam bilik dapur. Puah dapur dalam kabur. Dah ni kabur betul. Hak halal. Tu nak kabur. Anu haram.
Tak selesai setakat ni, akhirat pula. Keluar, Nabi kata dia tengok keluar air nanah yang sangat busuk mengalir daripada kemaluan orang berzina. Sehingga ahli neraka lain komplain, mengapa busuk kat woi? Kata sek-sek ahli, pada ahli neraka tu. Ahli neraka marah. Pasal dia dosa tersangat besar. Macam dalam penjara. Dalam penjara tu ada rampok bank, ada curi rumah, ada curi kereta, curi motor, ada apa benda ni, tipu harta orang, masuk penjara. Tapi kalau masuk banduang baru, rogo budak-budak, bunuh kanak-kanak, boleh sakit lah tu. Dia pakat katok. Marah. Padahal dia rampok bank, dia pecah rumah. Dia curi kereta, curi motor. Ayah haji 2 kali beli motor, 2-2 hilang. Tapi dia masuk penjara, masuk bunuh kanak-kanak, memangnya pakat kodang. Ada peluang terajang sepak. Tak cari tanya gaji. Betul tak? Betul bila? Tahu lah. Dia tahu dia gaji masuk je. Maknanya jahat dah hak lain tu, perokok, penyamun, pecah rumah, curi kereta, curi motor. Tapi yang ni jahat ni, bunuh budak-budak. Tikang budak-budak, rogo budak-budak, masuk lancir boleh sakit. Bukan water bahang, banduan. Mana tak? Gini kau. Maknanya jahat dah ahli neraka. Tapi nya bakat komplain, tanya Malik Zaman. Malik Zamania, tolonglah kami, bapa tak tahan ni. Bang apa yang busuk kan, mana sakar tak tahu ni. Katanya Nabi inilah keluar air busuk daripada kemaluan orang yang berzina. Dan dijadikan kemaluannya itu jatuh di atas tanah dan sebesar bukit. Berat Nanang. Batu besar bukit. Orang duduk sini. Di dalam kemaluan itu Tuhan letak ular yang sangat bisa. Berapa ekor? 70 ekor. Seekor besar batangnya. 70 ekor dalam kemaluan kita. Nampak berenang dalam, catuk ke dalam. Tengok tak usah ular lah, kita ambil semua api dah, balik karang, test bos ekor. Faham tak? Sekor seorang. Tengok lagu mana, gelepah hanya gitu. Dah tak usah berzina lah. Kalau takat kenalan sudah, tanya khabar gitu begini, ajak kahwin. Dia tak mau kahwin, okey, cari orang lain pula. Tak payah orang-orang muda ni. Dia kata payah nak nikah gitu begini, payah takut ada orang nak kita. Senang niat biar betul, nak berkahwin. Lepas tu Nabi kata fangzur ilaiha, tengok, jangan tak tengok. Jangan bakal mu jadi aku jadi Jangan buat gitu. Kata mu tengok dulu, dah apa mu tengok, kenal aku kenal. Dia cerita rasa lain-lain. Tes orang putih panggil. Lain-lain. Lama kan dia kenal dah, kita pakai tak tengok pakai nikah. Masuk dalam bilik, terjun kot tikar. Mana mu lari awang? Bapa. Dah. Hari tu mu kata aku kenal mu kenal Nyak taruh piti 1,000 tengah, insya-Allah boleh nikah. Niat ikhlas. Niat biar betul. Bila niat betul kerana nak takut kepada Allah, ya ja'allahu makhraja. Gi rumah, jasa main duk akut tengah malam itu, punah jahanam. Gi rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hal? Ada hal. Ada hal bagi tahu. Kita kata, buat air dulu. Faham? Dah Nabi kata kan orang mari buat air dulu. Mai apa hal. Nak? Cerita. Gini, saya ni kumbang datang nak memetik bunga. Ayah dia kata bunga ada tapi hak kumbang lain dah. Beres. Assalamualaikum. Dah sungguh. Lepas tu tanya, rumah sebelah tu ada nak dara? Ada, silakan. Pergi rumah sebelah pula. Dah kalau 4 buah rumah sepetang, dah dalam seminggu nikah. Faham tak? Dah kita jujur. Betul tak?
Ni siapa puas orang kampung bunyi baru nak nikah. Nak, siapa puas orang belebel. Siapa puas orang upak kat 22 huni baru nak nikah. Nah, ada comel gitu. Jaga. Menceritakan hadis ini oleh Muslim dan Baihaqi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan ada pada hadis ini menunjukkan atas bahawasanya asal bagi zina faraq itu dua mata. Awaluha an-nazar. Awalnya an-nazar, iaitu melihat. Nampak? Melihat. Bila lihat dengan mata, saddaqahu qalbu, membenarkan dia oleh hati. Hati pun kata benar. Molek. Ejah. Mata tengok tu. Sebab tu kena tutup aurat. Bila buka aurat, nampak sekerat dada, nampak tiak, nampak peha, nampak punggung. Orang-orang ni, manusia ni tak usah kata budak-budak mak lempik. Tu imam pun belalak mata-mata. Sebab Tuhan tak buat orang saja, Tuhan ubah nafsu. Nah, tu imam tak apalah pasal payah nak ejah. Kena hak budak muda, nak cerita rasa dia lebih lagi pada orang tua. Bila dia tengok dak dang awek ni, dia nak ke hak lain. Dia nak juga buat maksiat. Dia tengok tu ganda peluk kemah, dak Allah. Tak. Dia nak buat attack macam dah. Esok dia pula ganda molek-molek ada. Nak cerita-cerita. Pasal apa? Pasal tengok contoh. Nafsu seronok nak buat. Dan sekali buat pula, dia akan nak buat dua kali. Gitulah lumrah. Dan kita ganda orang puan kali. Kita boleh ganda awet sekali. Ataupun masuk dalam kereta. Wak pergi tepi patah, dekat seberang pitasan, bucu. Dekat deri usur. Faham? Tak ada orang pula gugu. Cakap dengan awet begini, popek, main gurau dia tepuk kita lepuk dia tak. Duduk gurau lah kereta. Tak parok lagi. First time. Nak first dating. Orang tak kaca, dah cermin gelap bawah. Kacil. Faham? Tinta 90 tak nampak dah. Nah, enjin hidup aircon dung lagu pula. Memang esok nak mari pula. Setan kata ejah pula macam malang. Ejah pula. Tina pula tak tidur lah tu. Tak bergeluling atas katil. Nak suka seronok. Itulah kita manusia. Akhirnya boleh klimak dia, iaitu zina. Ada apa? Betul ada orang dia bila awak cakap dengan orang bawah pokok nyor malam-malam dalam gelap dia tak akan jamah. Betul, tapi berapa orang? Nak? Berapa orang? Hak Tuhan pelera betul. Kita nak cuba tak, takut kita jadi kita tak dah satu bank. Nak? Memang kau lama kau sedap, kau lama kau seronok. Itulah kitanya, itulah manusia. Kerana ada perasaan sukakan pasangan di hati manusia. Lepas tu Tuhan pun suruh kita berjaga-jaga. Syadduz zara'i, dia halang kita daripada perkara-perkara yang boleh membawa kepada klimak, iaitu zina. Hendaklah kau menilik engkau kepada segala anggota engkau dengan apa pekerjaan yang patut ia anggota, dan akan apa pekerjaan yang dinanti-nanti baginya bagi segala anggota. Jadi kalau kita, baik kita kaji, Tuhan buat tangan tujuan dia, Tuhan buat mata tujuan dia, Tuhan buat kaki apa tujuan. Kaji kau attack, saja ada tangan, saja ada mata, saja ada kaki. Nah, semua tu ada faedah yang balik kepada manusia. Siapa naknya ulama kata Tuhan buat kumbang-kumbang yang tak asal duduk pun kita, duduk dalam hutan tau. Semua juga memberi faedah kepada alam ini, bukan faedah pada Allah. Tuhan buat berbagai jenis ulat duduk dalam kayu dan apa, semua untuk membaikkan dunia. Nah, ada faedah lagi. Maka memelihara engkau akan segala anggota engkau itu sebagai pemeliharaan yang patut padanya pada anggota dengan pekerjaan yang nanti baginya anggota itu. Sebab tu kita jaga molek kerana kita nak guna tangan untuk perkara yang Tuhan suruh. Maka kita jaga kaki kerana kaki kita nak guna untuk perkara yang Tuhan suruh bila sampai masanya. Macam orang beri kita 2-3 jenis perkakah. Ni. Kita tahun depan start kerja dengan hamba, tapi ambil dulu, tengok dulu barang-barang ni. Dia beri dengan sepanah hidup, dengan beri dengan tu, dengan 10 ribu.
Bila kita dapat, kita tak ada kayak gini nak kerja dengan company ni. Jadi kita tak lepong ngata, kita jaga. Menunggu hari kita nak mula kerja, nak guna alat-alat ini. Jaga baik, jangan awak hilang, jangan awak bunuh. Maka gitu juga tangan, kaki, mulut, perut, ada belaka fungsi masing-masing Tuhan buat. Bukan saja afa hasibtum anna khalaqnakum abasa. Hei manusia, adakah kamu menyangka aku cipta kamu itu, tubuh badan kamu itu, persekitaran kamu, apa jua yang ada pada badan kamu, abasa, sia-sia, main-main. Kita ingat ke main lah. Pagi main, petang main, pagi main, petang main. Dah garik dah lagi, garik dah lagi main badminton. Main badminton dah lagi kuliah maghrib. Dah petang-petang dekat ustaz awak pasal dah leh futsal. Faham? Futsal. Jadi banyaknya main. Nah, inilah orang yang dia rasa Tuhan buat dia untuk main. Padahal bukan. Nah, main itu hanyalah sekadar-kadar sahaja untuk menghilangkan penat. Kita duduk berfikir, penat belajar, penat semayang. Nah, maka kita berhibur sekejap untuk riyadhah. Nampak? Untuk rehalah, untuk dapat keluar peluh dan sebagainya. Nah, itu tujuan dia. Tak dah nak pergi surga. Yang kita heran mampu ke awak pergi surga. Bayar mati awak pergi surga. Bila hidup ajak mari surga tak boleh, tak boleh lawan bola, tak boleh badminton, tak boleh mesyuarat, tak boleh sibuk, tak boleh bisnes. Nah, ada lawan pula situ, ada main sini pula, ada kerja ni. Bayang mati kerah awak pergi masjid. Jangan awak pergi abjadah dia. Mayang kat kok badminton bukan haram. Nak ke haram? Tak haram. Dah mari sini sunat je. Sunat disemayangkan jenazah di masjid. Dia kata sahabat kan semayang jenazah masjid. Betul dah, sebab sahabat masih hidup main masjid apa? Mayang masjid dah mu main mana? Main kat kok. Mayang kat kok. Nah, duk main agak lembu je pada kenal surga. Agak lembu. Dan mayang kat kanan lembu. Dia dah mu gitu lalu kerah. Bukan kerah tak boleh ni kerah perlu kau. Nah, ada kali nak lembek, ada nak kerah. Nak suruh faham, kata sebab besi 1% kilo, besi karat tau. Nak 1% kilo tau. Jumpa dalam Aisyah, kita beli tisu 15 kotak. Tisu yang paling lembut, cak dia tisu paling lembut, cak agak-agak. Tisu. Kita ambil besi karat ni, 1% kilo ni, kita lap dengan tisu. Biar habis 15 kotak. Nah, tapi jangan kuat-kuat, marah di besi, buat slow. Ambil tisu buat gini di besi. Jangan tekan ke tangan, pegang ujung tisu buat gini. Biar habis 15 kotak. Habis 15 kotak. Betul saya kata 15 kotak, 15 lori ya tisu kita buat gitu. Ada tak naik 20% kilo daripada 1%? Naik tak? Dah suruh naik. Nak suruh naik kena katok dengan tukar. Sosok gini. Kat orang nepa. Faham tak? Ubuh dalam api dulu biar merah. Tang dengan katok dengan tukar. Andah dengan tu. Dengan kuda sosok berher. Lakung. Siap dah siap naik tu. Naik tu. Berdah tekan katok. Sambung tahu lah. Lakung. Tukar-tukar pula. Lakung. Faham tak? Jadilah mata keri comel Sultan Brunei bayar 40,000. Betul tak? Jadi kena gosok ke kena katok? Jadi mahal. Faham tu. Kalau tak faham memang bodoh benar. Betul tak? Naik harga tu katok. Betul tak? Comel tu. Dia kena parok comel tu ni. Kena katok comel tu. Maka jika pekerjaan itu sangat besar, nescaya engkau peliharakan anggota itu dengan pelihara yang bersangatan. Kalau kerja itu besar, jaga molek. Maka bermula kaki itu adalah dinanti-nanti baginya kaki akan berjalan di dalam kebun syurga. Berarti kat tu. Maka bermula kaki, wallahu a'lam. Kita ada banyak soalan.
Soalan yang pertama, seorang tua lagi uzur bertanya saya beberapa soalan, mungkin untuk menggerakkan fikiran saya dengan persoalannya, tapi saya tak boleh jawab. Jadi saya ajukan soalan ini pada ustaz. Jadi orang nak test dia nak test kita pula. Ada dua orang mahu semayang berimam, seorang tak kena pada sebut ra, seorang lagi tak kena pada sebut huruf ghain, atau seorang tak kena sebut pada huruf hamzah, seorang lagi tak kena sebut pada huruf ain. Jadi siapakah antara mereka yang patut menjadi imam solat tersebut? Ini cerita fiqh ni. Hanya Imam Bulkini fatwa boleh dikeluarkan zakat fitrah dengan wang. Imam ini dari aliran manakah? Solat jemaat diimamkan oleh imam dua mukim. Dari sudut hukum bagaimana? Satu kampung ada dua masjid, kedua-duanya didirikan solat jemaat. Masjid manakah yang diambil kira fadilat jemaatnya? Ada kata yang sudah dulu solatnya. Bagaimana pula pada sudut pandangan ustaz? Soalan sendiri. Kalau suami minta ajak bersama, isteri menolak tanpa sebab diharukan syarak, maka malaikat mengutuk isteri sampai pagi. Bagaimana pula kalau isteri yang minta ajak bersama, suami pula yang menolak? Power selalu. Niat untuk menghabiskan wang atau harta sendiri untuk saham akhirat, tidaklah nanti selepas kita mati dikutuk waris kerana nak meninggalkan apa saja untuk mereka. Bagaimana pula kita dalam alam barzah dengan kutukan mereka? Terangkan sedikit ringkas larangan-larangan suatu di tanah kuburan, duduk atas kubur, menyalakan api tanah kuburan, melangkah antara dua nasan dan lain lagi. Baik. Ni dia buat teka-teki. Seorang suruh ra. Seorang suruh huruf, seorang tu huruf ra dak tu. Jadi ra jadi. Seorang huruf ring dak tu. Ring jadi ra. Seorang lagi huruf hamzah jadi ain, dan seorang lagi huruf ain jadi hamzah. Siapakah yang patut jadi imam solat tersebut? Hak ni adalah dipanggil teka-teki ulama fiqh sahaja. Jawapan mereka itu bukanlah daripada nas hadis-hadis yang sahih. Jadi ni hanya pendapat mereka itu saja. Sebab tu di dalam kitab apa benda ni, Ali Syubra Malisi, Hasyiah Ali Syubra Malisi ada meriwayatkan bahawasanya keempat-empat ini layak belaka menjadi imam. Kerana cuma setengah ulama memperlebihkan. Ada ulama dia kata orang yang betul, yang salah huruf hamzah sahaja boleh tak boleh jadi yang paling tak boleh jadi imam. Hak seorang lagi pula ulama, kita lupa namanya, dia kata hak betul, hak salah huruf ra. Ada juga daripada ulama Khurasan mengatakan hak salah huruf ring layak sekali jadi imam. Jadi semua jawapan ni bukan daripada hadis. Ini hanyalah pandangan mereka daripada masalah orang yang salah menyebut huruf ketika menyebut huruf-huruf Fatihah. Jadi jawapan dia tidaklah apa benda ni sepakat ulama. Walhasilnya nak beritahu secara umum kepada kita, orang yang qari tidak boleh menjadi makmum kepada orang yang tidak qari. Hanya Imam Bulkini fatwa boleh keluar zakat dengan wang. Dia kata aliran mana, mazhab mana? Dia ni mazhab Syafi'i. Imam Bulkini Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Yang sebenar bukan Imam Bulkini seorang, tetapi Imam Bulkini yang terkenal dengan fatwanya, bukan dia seorang. Ada lagi Imam Stukhri rahimahullahu taala. Ada lagi. Salat Jumaat imam orang dua mukim, dari sudut hukum bagaimana? Jawabnya sah. Cuma afdal menjadi imam di satu tempat adalah orang di situ. Kerana menghormati orang-orang di situ. Kalau kita jadi imam dilantik oleh kerajaan pergi ke satu kampung bukan kampung kita, hendaklah kita memohon izin daripada mereka itu menjadi imam. Beritahu kita telah ditauliah dilantik menjadi imam di sini, dan memohon maaf bukan nak tunjuk pandai dan sebagainya, kerana menjalankan tugas sahaja. Gitu adab. Kalau kita ni bukan orang tempatan, duduk menjadi imam di tempat yang bukan asal kampung kita, kerana menghormati. Gitu juga kalau kita ni ada tu imam ramai dalam masjid, ustaz-ustaz ada, kita orang luar nak sembahyang mayat, orang suruh kita. Jadi sebaiknya janganlah suruh imam-imam orang di situ, kerana boleh mencetuskan rasa tak puas hati dan sebagainya.
Solat satu kampung ada 2 masjid, dua-dua diri solat Jumaat. Masjid manakah dia ambil kira fadilat Jumaat ni? Ada kata yang sudah dulu solatnya, mana pula dari sudut pandangan ustaz. Kata ulama-ulama mazhab Syafi'i aliran Khurasan mengatakan yang mana dulu sesar ni, maka dia dapat fadilat Jumaat. Tetapi Imam Nawawi rahimahullah taala pada akhir hayatnya mengatakan kedua-duanya adalah mendapat fadilat belaka, dan dengan syarat bukanlah hanya didirikan dengan tidak ada tujuan, tetapi didirikan 2 Jumaat kerana tidak lagi sempat atau tidak lagi muat dengan satu Jumaat kerana orang bertambah ramai. Jadi pendapat inilah yang dipilih oleh Imam Malik rahimahullah taala. Mana-mana yang kita kerja Jumaat, takbir dulu ke, salam kemudian ke, semua dapat fadilat Jumaat belaka kerana mendirikan Jumaat berbagai-bagai tempat dengan sebab orang bertambah ramai. Soalan seterusnya, kalau suami ajak, isteri tak mau, maka hukumnya haram. Dan kalau suami ajak, isteri pula ajak, suami tak mau, kira lagu mana? Ni orang puan tak puas hati. Jawabnya, suami tak wajib taat kepada isteri, isteri wajib taat kepada suami. Sekalipun suami suruh dia malas, maka jawabnya berdosa. Isteri jawab tak ada mood, berdosa, tak boleh, haram. Isteri jawab bad mood ke Batman, tak boleh lah ke? Yang boleh uzur syar'i, sakit berat, patah, pening kepala, nak pitam, haid, nifas, atau memudaratkan kesihatan, baru boleh. Sikit-sikit tak boleh. Cuma walaupun begitu, Allah firman dalam Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf, bergaul isteri kamu dengan yang terbaik. Terbaik lagu mana? Nabi jelaskan dalam hadis yang selalu kita baca, khairukum li ahli. Kamu yang paling baik di kalangan yang beriman, yang paling baik dengan isterinya. Jadi kita kena bertimbang rasa, saling tolong menolong dan saling nak menunaikan hak masing-masing. Walaupun kita ada kuasa betul, dia wajib tak, kita tak wajib taat kalau dia suruh, tapi adab yang baik, iaitu suami yang baik juga melayan kehendak isteri yang tidak salah pada syarak. Dia gitu. Soalan seterusnya, apakah boleh kita bertakbir, berzikir, ketawa secara kuat ramai-ramai dalam masjid? Apakah perbuatan ini termasuk larangan hadis membuat bising dalam masjid? Jawabnya, tengok tujuan pasal apa. Kalau saja-saja masuk dalam masjid, 1, 2, 3 suka, wah, hukumnya dilarang oleh syarak. Apakah tindakan yang harus diambil oleh keluarga si awet yang terlanjur berzina dengan pesaingnya, dengan pasangannya, sedangkan pasangan itu tidak mahu bertanggungjawab atas perbuatannya? Dipujuknya kah atau dibalun sajakah? Tak boleh kita nak kata orang berzina dengan anak kita, tak boleh. Kalau kita nak kata anak kita boleh. Sebab dia tak berzina seorang dengan angin, dia berzina dengan anak kita. Anak kita orang. Jadi kita tak pandai jaga anak kita. Sebab itulah dalam kes ini bukan ibu bapa atau tuan punya harta yang menghukum, tetapi kerajaan pemerintah. Orang bunuh ayah kita, hukuman bunuh, bukan kita tukang hukum, kerajaan bunuh dia. Orang mencuri, kita kerak tangan, haram, tak boleh, dia kena penjara kerak tangan. Dia kaedah dia gitu. Jadi sebenarnya silap kita. Jadi nak ikut ke panah, nak pergi bahang pula tu. Baiklah kita betulkan anak kita. Kita hanya nasihat dia suruh berkahwin dengan anak kita, dah dia tak mau, sudah kita paksa, tak berjuru haruh lagi. Tapi sebaik-baiknya laki-laki itu bertanggungjawab. Tu dia cara. Tapi kita tak boleh nak paksa. Kalau paksa, nikah tak sah. Dan tak jadi ke berkat, duk paksa lagu tu. Soalan seterusnya, ada setengah ustaz kata kalau rakyat minta pemerintah jalankan hudud, tapi mereka tak nak jalankan, itu kata berdosa lah. Biarlah dia tak nak jalankan. Betul ke jawapannya itu? Kalau begitu tak payahlah kita suruh dijalankan.
Dia kata gini, ustaz ni kata, kita ni rakyat, kita minta supaya kerajaan menunaikan benda-benda yang melakukan perkara yang wajib. Jadi tak mau buat sudah lah. Tak boleh. Dia kena hentikan benda-benda lagu tu, kemungkaran. Dia macam ginilah. Dia ajar kita ni nak banding dengan kerajaan. Dia ajar kita rakyat dengan pemerintah dalam solat berjemaah lah. Kan dia ajar kan sama je. Nak bila tu imam salah, nak maknanya patutnya dak tahiyat awal dengan tahiyat awal dah rakaat pertama, maka makmum buat ke mana? Lok gitu. Tegar dak? Subhanallah, tu imam naik 5 rakaat. Kita boleh ikut tak? Tak boleh ikut. Tegar subhanallah. Tu imam babi, mufarakah tak boleh ikut. Kerana apa? Bercanggah dengan syarak. Nah, jadi bila pemerintah tak mau laksanakan hudud, maka kita naikkan orang lain pula yang akan menunaikan tanggungjawab tersebut. Itu kewajipannya yang telah diputuskan oleh ulama. Kita tak wajib pergi katok pada dia, mu tak mau laksana hudud, khabuk wisuti. Tapi atas jalan demokrasi yang dibenarkan oleh ulama, maka kita pilih orang lain pula. Pasal apa mu melatih tu imam lain pula? Pasal degil mayang subuh 3 rakaat amor. Nah, Ustaz yang sama juga kata kita tak payah berdemonstrasi jalanan, buat apa katanya, menyusahkan orang ramai, tak payah buat, Islam larang katanya. Demonstrasi macam mana yang Islam tidak larang? Adakah Nabi atau sahabat pernah lakukan? Jawabnya, apa al-umuru bimaqasidiha. Tiap-tiap pekerjaan yang kita buat mestilah bergantung atas qasad. Kalau qasad itu kepada perkara kebaikan, maka boleh kita buat benda-benda yang tak berlaku di zaman Nabi dengan syarat kita tidak memberi mudarat kepada orang ramai. Tapi kalau beri mudarat kepada orang ramai, maka tak boleh berdemonstrasi. Tapi kalau maknanya maslahat lebih besar daripada mudarat yang kecil, maka didulukan maslahat. Maslahatnya maknanya terhapusnya kezaliman, mudaratnya 2-3 orang tak boleh nak jual kerana kita bergarak depan kedai dia. Maka hak dulu kena bergarak dulu. Dengan sebab bergarak itu boleh menghentikan kezaliman, kerana kezaliman pada rakyat yang semeramai adalah lebih besar. Nampak? Lepas tu qadar maslahat dan mudarat itu hendaklah diukur. Dia ada kaedah-kaedah dia. Dia bukan pakai pukul locong itu. Ada hamba Allah sedang sembahyang tapi bacaan tak betul. Kalau kita dengar bacaannya salah, boleh tak kita tegur semasa kita berada di luar daripada sembahyang? Kata setengah ulama tak boleh. Kata setengah ulama boleh. Pasal ni tak ada nas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nampak? Ni baca walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi pun kata ulama yang boleh, kita baca yang betul di luar semayang. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Boleh. Jadi siapa yang nak tegur di luar semayang, ikut pendapat yang kedua tadi. Kita semayang isya tapi kita masbuk. Rakaat kedua masa imam rakaat, kita masih lagi baca Fatihah. Bila imam iktidal dan sujud, kita pun rakaat. Bila imam dah cukup 4 rakaat serta salam, kalau kita beri salam juga, sah atau tidak semayang kita. Imam semayang isya, kita masbuk rakaat kedua, masa imam rakaat kita masih lagi baca Fatihah. Bila imam iktidal dan sujud, kita pun rakaat. Bila imam dah cukup 4 rakaat serta salam, kalau kita beri salam juga, sah atau tidak semayang kita. Kalau kita dah cukup 4 rakaat, sah. Sebab imam turun sujud ni, kita dah rakaat dah. Dia gitu. Dia yang tak boleh ni gini, tu imam naik rakaat yang lain, kita dah habis lagi Fatihah. Atau tu imam duduk baca tayat akhir, kita dah maliki yaumiddin. Maka jawabnya kita kena mufarakah, teruskan bacaan ataupun putuskan bacaan ikut imam solat berjemaah. Dia gitu. Sebab dia kata masbuk rakaat yang kedua, tak mesti dia tu tak dah. Dia cuma masbuk rakaat kedua. Bukan makna dia mari rakaat yang kedua. Tapi kalau dia mari rakaat yang kedua, tu imam salam, dia salam kau balik awal. Ada orang kata daging korban kena habis dalam masa 3 hari dan tidak boleh dimakan oleh yang masuk korban. Betul atau tidak? Jawabnya tak betul. Kerana boleh kita taruh walaupun sampai 3,000 tahun. Itu telah diputuskan oleh ulama. Lepas tu tak boleh makan orang yang tukang korban. Jawabnya tak betul. Tukang korban boleh makan.